Okay. So, sekarang refleksi untuk Kek coklat. cupcake coklat. Yeah. Okay. So, hasil cupcake kita orang memang cantik. Warna pun cakap bagus. Wow. Dia tak runtuh. Ya, memang nampak kembang dia macam nampak bulat, dia punya bulat permukaan atas tu lah. Lepas tu tekstur dia dia kering sikit lah. Dia bukan macam moist cake macam tu. Dia kering sikit. Rasa dia punya kering-kering dia. Lepas tu rasa butter lebih dari coklat. Tapi dia manis juga. As orang yang macam tak makan manis, dia mungkin akan rasa macam terlalu manis lah untuk kek coklat tu. Yeah. So aroma pula dia memang wangi gila. Masa ambil keluar dari oven tu. Oh, sedapnya. Untuk dia punya topping coklat rice tu should be masuk sebelum masuk oven. Tapi kita orang kata salah faham, siap masak baru macam realise tak letak lagi dia punya topping. Lepas tu sama juga kita orang punya tangan tak kuat. So dia bila kacau tu dia tak sebati dengan cepat lah. Maksudnya makan masa. Sebab nak kena kacau tu kan kena kuat kan. Masing-masing lemah orangnya. Jadinya dia macam Allah, bila nak siap ni, bila nak siap, macam tu lah. Kita punya cabaran, ada masalah sikit untuk bahagian kek coklat ni. So itulah refleksi untuk kek coklat. Habis.